So dalam proses ni ramai orang tanya soalan. Kalau betul Tuhan Maha Perkasa, kita kunut nazilah dah berapa tahun dah? Lama dah. Kita dah buat himpunan solidariti dah berapa kali dah? Sumbangan dah berapa juta dah? Kata kalau Allah mendengar doa ni, kenapa tidak ada jawapan? Ini adalah soalan yang sama kita tanya hari ini. Umar radhiyallahu anhu tanya, afathun huwa? Dengan apa yang berlaku, dengan segala runtuhan, kita sebut belum berjaya misi-misi yang dihantar, bom yang lebih berapa ratus tan, beribu-ribu tan yang dijatuhkan, hancur lebur bumi Gaza tu, afathun huwa? Kemenangan? Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Allah akan jawab sebenarnya. Nanti ayat 27 tu Allah akan bagi tahu ni. Allah akan bagi tahu ayat 27 tu sesungguhnya Allah akan buktikan mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan berlaku. Kamu akan masuk Masjidil Haram, Allah bagi preview, trailer. Kamu akan masuk exactly macam mana Nabi mimpi. Bertahalul, ada yang mencukur, ada yang memendekkan, tak ada rasa takut, dan Allah mengetahui apa yang tidak kami ketahui. So dalam proses ni ramai orang tanya soalan. Kalau betul Tuhan Maha Perkasa, kita kunut nazilah dah berapa tahun dah? Lama dah. Kita dah buat himpunan solidariti dah berapa kali dah? Sumbangan dah berapa juta dah? Kata kalau Allah mendengar doa ni, kenapa tidak ada jawapan? Ni Allah beritahu. Allah kata apa? Fa'alima ma lam ta'lamu. Aku tahu apa benda yang kamu tak tahu. Trust me. Percaya kepada aku. Itu jalan untuk mendapatkan kemenangan. So dalam seluruh surah ni, ini sebenarnya di bahagian hujung ni. Ayat 27 ni ayat kedua terakhir seluruh surah ni habis. So tentunya kena baca daripada awal sampai ke akhir ni. Dan para ulama mensyarahkan surah ini dengan panjang lebar kerana ini satu surah yang saya sebut tadi. Kalau tak faham peristiwa Hudaibiyah, kita takkan faham strategi Nabi SAW keseluruhannya dalam fasa dalam proses membuka kota Mekah.